Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Kiri Live. Senyap tiba-tiba dekat bilik yang agak asing. Tiba-tiba kat hotel kawan-kawan. Kak Nur sekarang berada di Sekincan, Selangor. Sekincan, Kak Nur pun Sepang kan. Perjalanan lebih kurang hampir 3 jam lah. 2 jam lebih 3 jam kot. Sebab dari Sepang agak jauh sebenarnya. Jadi hari ni, bermula hari ni sampai hari Ahad, Kak Nur orang kata temankan suami lah. Suami kata kesian kat seorang-seorang. Dia kata duduk seorang kat rumah nanti boring. Dia kata jadi dia bawa Kak Nur lah untuk dia, sebab suami ada program. Jadi dia kata dia bawa Kak Nur lah untuk temankan dia. Dia kata nanti kesian dia boring katanya. Jadi Kak Nur ikut dia ke tempat kerja. Dia buat program di Sekincan, Selangor. Orang-orang Sekincan tolong share kat Kak Nur tempat mana kalau Kak Nur sempat lah nak berjalan-jalan kan. Hotel ni pun Kak Nur tak sempat lagi. Dia macam nak kata hotel, nak kata resort gitulah. Bintangnya kan tak tahu. Tapi bolehlah, orang kata tempat tepi. Dia macam apa dia panggil lah, pantai apa? Pantai Redang. Macam tu lah, dia panggil Sungai Redang, Pantai Redang gitu. Kak Nur pun tak pasti sangat. Tapi boleh lah. Ni bilik Kak Nur. Nanti kita share sikit lah kat bilik ni kan apa. Ada kemudahan. Biasa, simple tapi boleh lah kan. Kebetulan tempat suami mengadakan program tu depan ni aja. Jadi tak jauh lah. Kak Nur tadi masa masuk sini tu dia memang sedap. Orang kata memang seronok, sedap. Memang seronok sebab redup kan. Nanti kalau sempat Kak Nur share lah. Tapi kadang kita segan juga kan. Sebab kita ni datang-datang tiba-tiba orang buat kerja, kita ni sibuk nak merakam. Kadang segan juga. Tadi masa perjalanan pun Kak Nur tak orang kata tak merakam. Cuma Kak Nur ambil gambar beberapa tempat yang menjadi memori indah untuk Kak Nur. Macam di Kuala Selangor, masjid dekat Kuala Selangor tu. Lepas tu Kak Nur ambil gambar dari jauh Bukit Melawati. Sebab tempat tu sebenarnya Kak Nur memulakan sebuah, kami membina rumah tangga. Selepas kahwin 5 bulan macam tu, Kak Nur berpindah ke Kuala Selangor pada tahun 1996 ya. Sebelum anak Kak Nur lahir lah. Anak Kak Nur memang orang Tanjung Garang. Sebab beranak dia lahir tu di hospital lama Tanjung Garang. Sebab sekarang hospital baru kan. Dulu hospital lama. Jadi ada kat situ orang Tanjung Garang kan. Yang kebetulan mungkin anak dia lahir sama dengan anak Kak Nur yang sulung, iaitu Kak Nur pun dah lupa. 8 hari bulan 9 tahun 96. 8 hari bulan 9 tahun 8 bulan 9 ke 10 hari bulan 9. Kalau tak salah Kak Nur, dia 4 hari beza dengan Kak Nur. Di 8 hari bulan 9 lah. Tahun 1996. Allah. Anak Kak Nur yang sulung tu orang Tanjung Karang kan. Sempat Kak Nur menetap di Kuala Selangor tu hampir 2 tahun. Jadi anak masuk setahun. Kak Nur masa duduk kat Kuala Selangor tu, Kak Nur dah mengandung 4 bulan. Daripada kampung Pulau Keri ke Kuala Selangor, masuk perut Kak Nur dah 4 bulan. Jadi bulan 9 tu, tahun 96 tu, Kak Nur bersalin. Sempat setahun lah Kak Nur kat situ. Lepas tu Kak Nur pindah Shah Alam dan terus sekarang di Sepang. Okay, ni Kak Nur kongsi sikit lah sambil kan. Jadi kita borak-borak je. Tempat memori tu tempat indah sebenarnya. Tapi Kak Nur seperti berjalan tadi, cantiknya padi tengah menguning kawan-kawan. Tapi Kak Nur tak sempat sebab suami Kak Nur kan kerja. Kalau tak Kak Nur nak bergambar dekat tepi padi tu yang menghijau tu kan. Ya Allah, orang Sekincan. Okay, kita kongsilah bilik. Macam mana bilik Kak Nur. Bilik Kak Nur lah dengan suami. Bilik dia simple gini. Okay. Dia sediakan sejadah semua. Ni tempat Kak Nur letak beg. Ni katil ginilah. Simple tapi okey lah. Bilik dia tak adalah luas sangat. Ni bilik air. Okay. Boleh lah bilik air kan. Kak Nur review sikit lah.
Ginilah bilik air dia. Sewajarnya. Okey lah kan. Ni depan dia. Seperti biasa Kak Noh punya ubat, Kak Noh punya healer. Okey, ni biasa je kan kawan. Kak Noh keluar sekejap lah sikit. Ni pintu ni berbunyi kawan. Ni tempat hotel dia. Dia ada macam ni. Ni kawasan dia. Kak Noh tak nak jauh-jauh sangat sebab ada orang tengah buat program. Kak Noh punya pintu ni dia berbunyi. Kalau ni nanti kalau Kak Noh sempat lagi, Kak Noh kongsi kan kawan. Okey, ni dia. Ni dia kan kawan. Nama hotel dia M Skin. Huruf N. Sekejap ya. Tadi tu kan Kak Noh kongsi sekejap. Alamak, Kak Noh punya ni dia bagi Kak Noh begini pula. Dia dia sikitlah Kak Noh kongsi kan. Maklumlah. Hotel dia M Skin. M huruf besar, lepas tu SEKIN, orang Sekincan. Mana tahu kan dia di Pantai Redang kalau tak salah. Kak Noh pantai ke sungai ke? Kak Noh tak perasan sangat tadi. Kak Noh kalau berjalan, salah satu kelemahan Kak Noh tidak boleh mengingati jalan. Kak Noh takkan ingat. Kecuali Kak Noh dah ulang tu lebih daripada 10 kali kot, baru Kak Noh ingat. Tapi kalau misalnya Kak Noh tempat tu macam bangunan ke apa ke, yang tu Kak Noh boleh ingat. Tapi jalan, itu kelemahan Kak Noh. Dan insya-Allah mana kawan-kawan yang ada di Sekincan atau sekitarnya, bolehlah ya kongsi-kongsi tempat yang harus Kak Noh pergi. Kak Noh teringin sangat nak pergi tempat padi tu, tapi tak tahulah Kak Noh sempat ke tak sebab suami kan kerja kan. Kita pun tak boleh nak ganggu dia sangat. Okey, Kak Noh akan kongsi lagi kalau sempat lah. Nanti Kak Noh kongsi persekitaran ni. Nampak cantik dia, tempat dia duduk je. Simple, tapi bagi Kak Noh okey lah. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalannya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.